Walaupun berdepan cabaran berbeza, dua penerima anugerah tokoh pekerja negara membuktikan bahawa kesungguhan, sokongan majikan dan ketabahan peribadi mampu mengangkat sesiapa sahaja sebagai tenaga kerja cemerlang negara. Dr. Ahmad Syamsuri Mohamad dinobatkan anugerah tokoh pekerja negara OKU merupakan pensyarah dan ketua jabatan di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Walau berstatus OKU, beliau berjaya menongkah pelbagai cabaran sehingga menjadi individu berpengaruh di institusinya. Kekangan dan cabaran tu semua orang hadapi. Jadi halangan tu akibat daripada pelbagai faktor lah. Tapi alhamdulillah dengan sokongan semua pihak, saya bukan saja dilantik sebagai pensyarah tapi dilantik sebagai ketua jabatan yang mengetuai orang-orang yang bukan OKU. Dalam keadaan bagaimana sekalipun, kita boleh bekerja. Semua orang mampu bekerja dan mampu menyumbang kepada negara. Pengiktirafan terhadap Dr. Syamsuri turut disokong oleh Dekan Fakulti Pendidikan UM, Profesor Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak yang menyifatkannya sebagai pekerja yang kompeten dan memberi impak besar kepada fakulti serta negara. Jadi pada saya tidak ada beza. Siapa yang layak, siapa yang sesuai, kita akan berikan peluang, kita akan berikan kesempatan untuk terus memberikan sumbangan yang terbaik dan kita dapat bukti. Bukan hanya diiktiraf di peringkat fakulti sahaja, tetapi sebenarnya telah diiktiraf di peringkat kebangsaan pun bahawa Dr. Syam adalah merupakan seorang pekerja yang sangat berkebolehan, sangat berkompetensi dalam memberikan yang terbaik kepada negara juga dalam pelibatan yang beliau lakukan. Sementara itu, Tanah Lekcumi Ganasan, wakil dari sektor swasta dan penerima anugerah tokoh pekerja negara bagi kategori bukan eksekutif pula, menekankan peranan penting majikan dalam menyokong setiap inisiatif kaki tangan. Berpengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia di syarikat penyelidikan pasaran Central Force International, beliau mengakui sokongan majikannya menjadi tulang belakang kejayaannya sehingga hari ini. How to say, up and down kind of journey, sebab bila you nak buat satu HR initiative tu bukan you saja. It's about whole company, about how management pursue semua lah. So dia macam saya punya pillar, and then another pillar is my manager also. Dia punya nama Yiwon Woo. So dia pun banyak macam whatever decision that or whatever suggestion I make, dia selalu support. So dia macam you just propose je, then we will back it up. So ni another gentleman that yang always support and always stand by whatever decision that I make or suggestion that I give. So I'm very proud lah. So I would say I won't be here if not him lah. The challenges that I face is sometimes the people and the management. So dia ialah macam sometimes you nak buat baik, tapi benda tu kena semua agree that dia boleh jalan. You tak boleh buat just because you think it's right. So you have a lot of party to convince and how tactical you nak actually solve macam tu. Anugerah kepada Dr. Ahmad Syamsuri dan Tanah Lekcumi Ganasan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2025 yang berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur semalam.